Latanoprost digunakan untuk merawat glaukoma. Glaukoma adalah suatu keadaan di mana saraf di mata rosak dan biasanya dikaitkan dengan tekanan mata yang meningkat. Glaukoma yang tidak dirawat boleh menjejaskan penglihatan anda dan menyebabkan kebutaan. Jika anda perlu menggunakan lebih daripada satu titis ubat, atau jika anda menggunakan titisan mata yang lain, tunggu sekurang-kurangnya 5 hingga 10 minit sebelum menggunakan titisan mata yang seterusnya. Ini adalah untuk mengelakkan titisan ubat pertama daripada dibasuh oleh titisan kedua sebelum ia sempat berkesan. Ini juga mengelakkan interaksi ubat antara titisan mata yang berbeza. Jika doktor anda menetapkan kedua-dua titisan mata dan salap mata, anda perlu menggunakan titisan mata dahulu. Bagi pemakai kantar lekap, tanggalkan kantar lekap anda sebelum setiap kali menggunakan ubat. Beberapa kesan sampingan yang biasa termasuk rasa pedih, kemerahan, kegatalan, serta kekeringan dan kerengsaan mata. Anda mungkin mengalami penggelapan kulit kelopak mata dan perubahan pada bulu mata seperti bulu mata menjadi lebih panjang, lebih tebal, lebih gelap dan bilangan bulu mata bertambah. Untuk mengelakkan ini, tutup mata anda dengan perlahan-lahan dan lap titisan mata yang berlebihan di sekeliling mata anda dengan tisu bersih selepas penggunaan. Elakkan titisan mata daripada bersentuhan dengan kulit berulang kali. Penggelapan iris boleh berlaku apabila pigmen coklat meningkat secara perlahan-lahan, menyebabkan perubahan warna mata yang kekal. Kesan sampingan ini kebanyakannya diperhatikan pada pesakit yang mempunyai iris berwarna campuran, seperti biru coklat, kelabu coklat, kuning coklat, dan hijau coklat. Jika kesan sampingan ini berlaku dan tidak hilang, sila berjumpa dengan profesional penjagaan kesihatan anda secepat mungkin. Untuk botol yang belum dibuka, simpan dalam peti sejuk pada suhu antara 2 hingga 8 darjah Celsius. Jangan bekukan. Setelah botol dibuka, ia boleh disimpan pada suhu bilik, di tempat yang dingin dan kering, jauh daripada cahaya matahari langsung. Catatkan tarikh dibuka pada botol titisan mata. Buang ubat ini 1 bulan selepas dibuka.